underwear. Dan ni kita duduk di Sarjana Putra Haji. Okay, kita nak tengok proses untuk finishing lah. Setelah kita dah finishing. Tapi untuk finishing ni, kalau kita main spray, cantik spray dekat set tau. So yang ni kita dah bawa kompresor bicik ni. Ni kompresor ni dia boleh tahan lah. Kalau kita guna spray yang bateri tu tak berapa nak tahan lah. Okay, so botol basket pun belum pasang lagi. So yang ni pun kita guna soft close Yang ni soft close juga. Handle color gold. Disebabkan hujan, sebab tu nampak barang bersepah sikit hujan tadi. So yang ni handle gold. Okay, let's jom kita masuk dekat dalam. Okay, di bahagian sini tadi kita dah review masuk body saja. Okay, sekarang ni pintu dah naik. Okay, pintu dah masuk. Koston dah siap. Tengok kan. Tengok. Sensor tak? Cun tak? Tengok water level. Water level apa benda ni dia orang pakai. Okey, ni Milwaukee. Okey, ni cuba Google dulu tengok harga dia berapa. Ni Milwaukee. Okey, satu lagi yang ni sama juga. Okey. So untuk yang ni kita akan check lah sama ada center kita center lagi. So yang ni kita check. So center. So yang ni pun check center. Kita tak ada tu. So sini kita boleh adjust Untuk Milwaukee ni dia banyak. Ni kita boleh adjust dekat sini. Okey. So kita nak berapa peratus dekat sini. So contoh kita nak kosong. Okey, kosong. Kita set. Okey, kosong dekat sini. So kita pusing. So boleh set lah. Tengok ngam ke tak ada ngam. Okey. Senang nak check. Biasa orang beli dekat pasar malam water level. Pasar malam ni 2 hari dah tak ngam dah. Okey. So jika nak kabinet anda kualiti, jaga barang lah. Okey. Upgrade lah dia punya barang. Tadi kita ada satu lagi, besok kita akan tunjuk. Okey. Untuk ni agak bodi atas ni kita dah beli dekat kilang. Okey. Kita jack saja. Pak. Kita dah beli. So untuk yang tu kita akan ke Luang Johor, kita akan pakai itulah. Untuk jack body di bahagian atas. Lagi senang, lagi mudah. Kalau bekerja satu orang pun boleh buat. Bila kita dah letak kakas bawah, so tabletop dah ada, just pasang jack dia lah. Pasang jack dia. So boleh pasang yang atas. Simple saja geng. Okay. So malam ni kita update barang settle malam ni. Kita dah janjikan settle saja di bulan puasa ni. Jadi bonus Bos RK bulan puasa ni. Okey. Apa pun janji jual. Like, komen, follow, share.